Okay, so sekarang viral di Malaysia berkenaan dengan pecah amanah dan ada beberapa isu yang sangat penting berkenaan dengan perkara ini. Pertama sekali, dalam siasatan, so kita masih speculate sebab kita nampak benda yang keluar paper je. So mereka kata duit zakat, tetapi the next day mereka revise kembali mengatakan bahawa ia duit NGO. Sebenarnya banyak orang yang bayar kepada NGO ni hasil daripada duit zakat. Bermaksud zakat ni kadang-kadang dia orang bagi kita bayar 60% kepada zakat, 40% kita boleh bayar kepada NGO yang kita nak bayar sebenarnya. So mungkin itu sumber penyelewengan duit itu, apa-apa pun ada penyelewengan. So apakah pandangan Dr. G dan apakah saya rasa berkenaan dengan isu ini? Pertama sekali, dalam healthcare dan dalam hospital-hospital di Malaysia, saya lama dah nampak yang ada unsur-unsur zakat yang membantu pasien-pasien, tetapi cara dia bantu tu tidak begitu telus. Bermaksud ada beberapa orang tengah yang mengambil kesempatan. Tetapi dia tidak begitu jelas macam mana dia orang buat, tetapi kita nampak macam tak normal. So selalu ada firasat yang benda ni macam tak betul, tetapi sekarang dah confirm memang ada cara untuk orang menyeleweng menggunakan duit zakat. Kita belum tahu apa hasil siasatan, tetapi kalau benar memang perkara yang sangat terkutuk dan seperti ramai yang tahu menyeleweng duit zakat sama dengan mengambil duit daripada anak yatim dan hukuman di akhirat sangat-sangat berat, tapi hukuman di dunia pun kena berat juga. Kena pastikan hukuman ini sangat berat sehingga mereka yang nak cuba benda ni ke depan akan takut untuk buat. Dan mereka yang sedang buat sekarang pun akan berhenti buat secara automatik. So Dr. G sangat mengutuk perkara ni dan Dr. G berharap anda semua pun boleh komen apakah pandangan anda berkenaan dengan isu ni. Okay, great.